Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, selamat datang ke podcast kita pada pagi ini, petang hari ini adalah, podcast Star Education Fair. So, perkenalkan saya adalah Muhammad Faris bin Ali, host anda untuk ni lah, podcast kali ini. So, bersama saya kat sini ada, sepasang kembar yang cukup berbakat dan dikenali dalam dunia design serta TVET. Okey, so, saya perkenalkan bersama-sama saya ada kat sini belah kanan saya ada Encik Amin. Amin. Okey, Encik Amin. Hai, Lambai Cik sikit kat A kamera Encik Amin. Okey. Cik Dan sebelah kiri saya pula ada Encik Encik Abid. Abid. Okey, so Mhm. Encik Amin dan Abid ni kita memang kenal lah dekat especially kat TikTok lah. Mhm. So, sebelum saya tanya soalan yang lebih lanjut, Alright. boleh tak saya minta, Encik Amin dan Encik Abid perkenalkan diri masing-masing dahulu? Okey. Okey. Hai, saya Amin dan merangkup abang lah. Maksudnya kalau orang Hmm, lebih selesa, lebih kenal, kita panggil abang. Abid, okey. Dan saya adalah adik lah, merangkuk adik. Saya anak nombor 8. Dan kalau Oh, nak okey. abang dengan adik ni, ada perbezaan dia lah. Kalau kamu tengok betul-betul, abang jam belah kanan and adik jam belah kiri. Oh, Itu okey. cara nak So, beza cara dia. berbeza ada okey, Yes. belah kanan dan Betul. kiri. Okey, faham faham. Okey, okey, apa yang menarik sebab korang dua penggemar, Okey. okey, adakah minat dalam design ataupun, bidang TVET ni dia menginfluence antara satu sama lain? Maksudnya apa yang membuatkan korang macam Terdet inspirasi, terdetik nak buat terdetik. Okey. video-video dekat TikTok tu? Alright. Okey. Macam Amin lah personally kan, macam abang kan. Mhm. Sebab masa kecil-kecil kita orang dulu ada bengkel kat belakang rumah. So, Oh, bila okey. ayah buat kerja kat belakang rumah ada lead Faham. machine kan, kita tengok kan ni apa ni? Macam Mhm. barang-barang tapi kita baru sedar yang Mhm. Amin pegang lah benda tu pusing kan. Faham. Oh, something like that yang boleh buat kereta tau. Oh, okey So okey that okey. thing Amin ambil assemble, cantumkan barang-barang daripada projek-projek ayah kat belakang bengkel tu, Mhm. jadi kereta weh. Oh, so Ha. maksudnya daripada scratch lah benda tu? Scratch, tapi bukanlah Okey. bentuk kereta sangat pun, dia kereta yang ikut imajinasi hang lah Oh, kan. heeh. Ikat tali, tarik keliling rumah. Dah macam tawaf Oh, dah. okey. So masa tu Amin buat seorang ke atau sekali dengan Abid masa tu? Waktu tu Amin kot, sebab Amin Amin? memang minat rasanya, start dari situ. Minat minat Oh. creativity dan DIY. Oh, okey. So dari situlah, kemuncaknya minat, Hmm. Encik Amin dengan Encik Abid. Kemuncak, belum kemuncak Macam ni? lagi, kita baru starting. Oh, starting. Baru Okey okey. starting minat Okey, DIY. faham. Okey. So tu dia punya salah satu inspirasi Yes, lah. Okey. inspirasi. So, saya nak terus pada soalan kedua. Okey. Hmm. Bila sebenarnya korang mula terlibat dengan dunia TVET dan kemahiran praktikal? Okey. Bila kita start dengan TVET, Mhm. kalau daripada informal learning kan, Okey. kami belajar daripada kecil umur 6 tahun. Sebab ayah kan Oh. macam Amin kata ada bengkel. So kita Okey. orang dah terbiasa expose dengan TVET. Tapi kita orang tak tahu itu TVET. Kami Oh, tahu okey. perkataan Betul. TVET dengan STEM pada umur 23. Okey, Tapi selama faham. ni kami dah apply dah TVET dengan STEM dalam kami punya kehidupan. And bila kami sambung belajar masa 2018, Okey. kami ambil course Industrial Design. So Okey, kat situlah faham. kami applykan macam sedikit mechanism and design Hmm. semua. And bila 2023 baru kami tahu yang kami pakai adalah TVET dan STEM. Oh, okey. Yes. So kalau dari segi parents pula, diorang memang encourage, Amin dengan Abid juga ke? Kalau Untuk parents kalau ah, tanya kan, especially ayah tau. oh, okey. Ayah memang macam bagi kita orang inspirasi sebab kami rasa kami ikut ayah lah sebenarnya. Okey, Kalau faham. I see, mak ni, mak macam masak lah kan. Tapi kalau ayah memang ayah buat bertukang, wiring, semua ayah. So kita orang macam kita orang terikut perangai ayah lah, DNA kan. Betul. Faham. Okey okey. So saya nak tanya soalan yang ketiga. Okey. Hmm. So korang dah capai banyak pencapaian, betul? So Okay. daripada pertandingan inovasi design international sampailah dapat recognition daripada designer BMW. Oh ya. Okey, betul? Okey. Betul-betul. So kalau kena pilih lah kan salah satu momen paling best atau paling bermakna. Okey, saya nak tanya apa dia momen yang paling best atau bermakna lah? Kalau bermakna macam momen untuk adik, Kalau dalam berkonten ke ataupun apa-apa yang kita orang buat selama kita orang. Apa-apa je, apa yang anything. anything. Okey, kalau untuk konten, selama kami buat 4 tahun, kita orang dapat award daripada Gempak Most Wanted 2 tahun berturut-turut. Oh, And okey. daripada TikTok Award, Education Creator of the Year. Oh. Benda tu yang paling kami tak expect lah selama kami berkonten. Yes, betul. Macam kalau abang paling abang ingat adalah kita pergi Korea. Sebab waktu tu kita orang rasa macam kita orang Korea tau. Oh, Masa pergi Korea, time belajar,
kita orang belajar industrial design in Korea. So exposure kami tu berbeza dah lah. Macam mana cara belajar sana, teknologi. Kami minat lah. Itu bagi kami the moment paling manis. Masih ingat lagi bau dia. So, Walaupun seminggu kan. okay, faham. Seminggu. Okay, kalau macam boleh tak saya tanya apa yang korang belajar daripada pengalaman tu lah, yang pergi ke Korea sampai terbau tu. Okay, tapi tingkat bau kan. Apa yang kami belajar, first bau dia lah, bau kimchi lah semua kan. Tapi second adalah dia punya exposure teknologi. Teknologi dia memang cakap 10 tahun maju dan gempak gila. Macam kalau kita 1 peluru, mereka 50 tembak sekali. Macam tu. Mungkin lepas ni boleh bawa saya pergi boleh jom. Okay. Kita buat projek kat sana. Okay, boleh. Okay. So, saya nak tanya soalan yang seterusnya. Okay. Korang juga dikenali sebagai ikon belia TVET dan juga konten kreator pendidikan. Okay, so apa tanggungjawab yang korang rasa penting bila jadi role model pada anak muda? Okay. Kalau untuk kami, sebab bila masuk dunia hiburan, orang akan expect benda yang macam talian ataupun betul. macam kan entertainment. Tapi peranan besar kami adalah nak sampaikan awareness tentang TVET dan STEM dalam bentuk hiburan. Setengah orang kalau kita sampaikan dalam bentuk formal dekat konten, orang akan rasa macam bosan lah scroll. So macam mana kami nak combinekan education dan entertainment jadi edutainment supaya orang rasa informal lah learning. Orang kata belajar tampil santai je. Betul. Sambil kita tengok FYP tu. Belajar tapi sampai. Tapi sampai. Sorry lah tersasul. Okay, tak apa. Biasa tu. Okay, so saya difahamkan akan datang ada future program yang akan terlibat. Cik Amin boleh explain ke pastinya apa program yang akan datang? In future kita ada satu program Meet Your Idol. Ada artis, ada influencer kan, betul tak? So siapa nak kami buat DIY dekat rumah korang, kamu boleh buat video and post on your social media. Wow, okay, Pak. Kalau macam saya boleh join sekali ke? Boleh. Okay. Kena bagi tahu kenapa awak layak untuk kami buat DIY kat awak. Apa permasalahan yang awak hadapi? Okay, faham. Boleh. Nak lagi best ada air mata sikit. Ada air mata. Okay. Boleh. Okay, sebelum kita akhiri sesi hari ini, mungkin Amin dan Abid boleh beri satu pesanan untuk semua anak muda di luar sana yang menonton kita sekarang pada tengah hari ini. Okay, kepada adik-adik kat luar sana, macam kau kenal kami Amin Abid dan kami menghasilkan konten-konten DIY. Nasihat kita orang, nasihat Amin lah personally, percaya pada bakat dan talent korang. Sebab dengan bakat dan talent akan membawa koma ke your future career. Kita tak tahu kan. Sebab duit datang kemudian, tapi paling penting adalah minat dan bakat. Kalau tanya Abid, adik-adik kat luar sana, awak ada bakat tapi awak tak ada platform kan. Jadikan TikTok sebagai platform digital, resume ataupun portfolio digital. Betul. Zaman dulu kita pakai brochure, kita pakai face to face. Tapi zaman sekarang manfaatkanlah TikTok untuk jadikan awak punya digital portfolio untuk company luar hire awak untuk bekerja ataupun awak expose awak punya bakat. Betul. So saya harap anak muda yang menonton ni bolehlah ambil nasihat yang berguna daripada Amin dan Abid ni lah. Okay, terima kasih kepada Amin dan Abid kerana bersama kami pada hari ini. Thank you so juga. jumpa lagi di episod yang akan datang bersama saya Faris di podcast Star Education Fair. Okay, Jumpa Assalamualaikum. kamu. Jumpa Thank you lagi. for watching.